Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat menonton podcast Tabung Haji ke Udara. Apa khabar tuan-tuan dan puan semua? Jadi selamat menonton episod baru podcast Tabung Haji ke Udara. Kali ini nampak berbeza sedikit tuan-tuan dan puan sebab kita di set yang lebih segar tuan-tuan dan puan. Jadi pastinya untuk walaupun set yang lebih segar, set yang baru, tapi kita masih juga tetap dengan matlamat kita untuk membawakan info-info yang bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan, terutamanya berkaitan dengan lembaga tabung haji. Jadi pada hari ini tuan-tuan dan puan, istimewa sekali di set yang segar ini. Kita nak borak-borak lah hari ini, borak-borak santai hari ini. Kita nak ceritakan satu kisah inspirasi tuan-tuan dan puan. Sebab itu tajuknya pada hari ini simpan gaji naik haji. So selalu kita dengar pasal kita nak simpan gaji dan tabung haji menyediakan pelbagai platform untuk simpanan secara konsisten di setiap bulan. Tapi hari ini kita bawakan contoh hidup tuan-tuan dan puan, living example bagaimana kisah mereka yang menyimpan secara konsisten dan akhirnya dapat pergi menunaikan perjalanan teragung ibadah haji. Jadi bersama dengan saya pada hari ini bukan seorang, selalunya saya bawa tetamu seorang je tuan-tuan dan puan. Sebab set yang baru ni kita boleh memuatkan ramai orang, so ramai orang yang saya bawa pada hari ini. Jadi bersama dengan saya tuan-tuan dan puan, satu keluarga kita bawakan hari ini. Bersama dengan saya Haji Zul, Haji Hazwan dan juga Hajah Hamizah bersama dengan kita pada hari ini. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, Haji Zul dan juga Hajah merupakan alumni, boleh kita panggil alumni, alumni haji untuk musim 1446 Hijrah. Baru je lepas. So baru berapa bulan balik daripada haji? Lebih kurang 3 bulan, 4 bulan macam tu lah. Tapi masih nampak lagi kemabruran tu, ada mabrur lagi, nampak nur lagi dekat wajah ni, Masya Allah, terasa lagi lah. Jadi apa khabar semuanya Haji? Alhamdulillah sihat. Jadi saya bagi tadi nama pendek je tadi Haji Zul, mungkin boleh kenalkan diri sikit lah Haji. Saya Haji Zulkafli bin Mansur, pesara swasta, dah 10 tahun dah pencen. Jadi sekarang ni tak buat apalah, banyak duduk di rumah dan pergi ke masjid je. Okey, yang ni? Nama saya Hazwan Zulkafli. Jadi saya bekerja sebagai saya berniaga sendiri lah. Berniaga di Ampang. Saya anak sulung kepada keluarga saya ni lah. Anak sulung yang paling ni sekali lah, paling tua lah ni. Masya Allah, berat tanggungjawab ni. Yang aja? Nama saya Nur Hamiza Zulkafli. Saya bekerja sebagai pengurus kewangan di salah sebuah GLC company lah. Dan saya menetap di Sungai Buloh. So Haji, kita nak ceritalah pasal haji baru-baru ni, 1446 Hijrah ni. Jadi katanya satu keluarga pergi je. Ya, satu so keluarga. Berapa orang yang pergi sebenarnya? Anak saya yang dapat tawaran sebenarnya 6. Okey. Tapi seorang dia tak dapat pergi disebabkan oleh dia mengandung, jadi tak lepas lah dia punya perbuatan tu. Jadi 5 je yang dapat pergilah. Jadi menantu saya mula-mulanya tak dapat, lepas tu dia buat rayuan, dapat juga. Jadi semuanya 6 orang lah, 5 anak dan 1 menantu. Okey. Anak semua 6 orang. Ya. So 6 dapat tawaran 6 dapat sekali. tawaran. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. So Haji pergi dengan? Saya pergi seorang. Pergi seorang? Isteri saya tak pergi tahun ni. Sebab dia jaga anak, saya ada 5 orang. Dia jaga anak dan sebagainya lah. Memang pergi dengan adik-beradik lah. Hajah pun pergi seorang juga. Pergi dengan adik-beradik juga. Pergi dengan adik-beradik je lah. Masya Allah. So saya nak tanya lah dekat diorang ni Haji. Yang pengalaman-pengalaman diorang ni. Mungkin apa yang paling beza sekali umrah dengan haji tu? Sebab tempoh masa haji tu lama kan. 46 hari, so kita kena mempersiapkan fizikal dengan mental dengan cuaca yang panas kat sana. Lepas tu saya rasa yang paling mencabar masa kat Masyair lah, sebab itu memang betul-betul kali pertama betul. Kita pergi ke Arafah, Mina, Muzdalifah. Kita bermalam, beratapkan dekat Muzdalifah tu kan, beratapkan langit saja. Ya, kita bermabit. Lepas tu kita ada pengalaman yang kita orang macam stranded dekat Muzdalifah tu for like 7 hours, 7 jam daripada
semalaman. So sebab bas tak boleh nak masuk, memang betul. jam sangat. So masa tu memang kita bergantung harap pada Allah je lah untuk mempermudahkan semua urusan untuk kita pergi ke Mina. Dan di Mina pun perjalanan tu alhamdulillah smooth. Cuma kita banyak kena berjalan untuk melontar. So kekuatan fizikal tu sangat penting lah bagi saya masa haji tu. Itulah yang betul-betul bezakan umrah dengan haji di masyair itu. So mungkin juga yalah tadi macam Hajar kata kita stranded berjam-jam sebab bukan kita je dekat sana. So ada semua umat Islam daripada seluruh negara berkumpul pada satu masa yang sama. So mesti ada kesesakan lah. Tapi itu mungkin portion ujian masing-masing lah kan. So kita nak tanya lagi pengalaman ni lah sebab seronok. Mungkin ini kali pertama pergi haji ni ada macam tadi Hajar cakap dekat masyair tu mencabar. Tahun ni, tahun lepas ni lah yang 14-46 ni cuaca saya difahamkan sampai 47, 50 degree Celsius ada juga sampai dekat hari-hari, especially hari yang nak wukuf tu. Betul. Hari nak wukuf tu 47, dan 46. Yang lockdown punya period juga kan dekat Arafah. Ada lockdown juga kan yang minta semua duduk dalam kemah masa tu. So itu antara cabaran-cabaran lah. So pastinya tak boleh dilupakan. Apa pengalaman yang dekat sana yang paling tak boleh lupa? Mungkin ada pengalaman mistik ke dekat sana. Macam-macam cerita kita dengar kat sana. Kita kat sana bila kita sampai bila sampai nak buat haji tu kan. Jadi masa tempoh nak tunaikan haji tu. Jadi masa lama lah, lebih kurang sebulan juga kita kat sana kan. Jadi alhamdulillah masa kat sana kita dapat tingkat amal kita, amalan-amalan kita. Jadi dalam masa yang sama kat sana ialah bila kita dapat ziarah makan Nabi kan dan sebagainya kan. Jadi kita rasa Nabi tu dekat dengan kita di Madinah kan. So itu maksudnya betul-betul kekuatan Allah bagi kita. Dapat jumpa rezeki betul lah. Ramai orang yang nak macam tu. Betul. Tapi tak semua dapat kesempatan macam tu jugalah. Macam kami sebelum pergi umrah bersesak-sesak kalau nak pegang Kaabah ke apa, tapi alhamdulillah masa tu kan tengah restriction very strict kan masa tu kan nak masuk pun susah. Tapi kita orang penambangan paling awal and then nak semayang depan Kaabah tu macam senang, mudah alhamdulillah sebab lengang macam betul ke kita dekat Mekah macam lengang je. Dekat mata juga betul kan kita tanah haji kan. Masa ni sebelum haji lah, maksudnya kita punya penerbangan tu awal sebulan kan daripada time masyair tu. So itu kalau dengar cerita dia orang ni Ji, memang banyak pakai energi. Sebab tu kita sentiasa sarankan kalau boleh pergi masa muda macam Haji Hajar ni memang betul-betul rezeki Haji sebab itulah kena daftar haji. Ramai orang confuse juga dengan tabung haji ni. Dia ingat dah buka account terus nama ada dalam sistem. Tapi sebenarnya dia buka account, lepas tu kena ada simpanan minimum, lepas tu baru boleh daftar haji. Sekarang ni 1,300 lah kita letakkan untuk minimum. Lepas tu boleh daftar haji. So 1,300 ada baru boleh daftar nama. So baru nama masuk dalam sistem. Seawal sehari pun. Terus lahir je, esoknya terus. Lepas pergi JPN pergi tabung haji. Daftar dulu dia punya sijil lahir. 1,500 kan? Terus masuk 1,300. Daftar haji. So insya-Allah dalam umum-umum macam ni lah insya-Allah boleh pergi. Sebab benda tu kan perlukan energi macam tadi lah. Masyair tu perlukan sangat banyak tenaga. Berjalan daripada Mina nak balik lagi kan ke Muzdalifah lagi, nak balik ke Mekah balik. So pastinya perlukan tenaga. Haji Hajar ni pergi dengan muasasah, dengan tabung haji. Jadi macam manalah sajalah kita nak tanyalah rating. Kalau tabung haji punya perkhidmatan dekat sana. Tabung haji ni memang cemerlang lah sebenarnya. Dari segi pengurusan je dan keseluruhan ni memang terbaik lah sebenarnya. Dari segi masuk kita sampai tahap kita rasa macam VIP juga sebenarnya sebab beg pun kita tak perlu bawa dah masuk. Beg pun dah masuk. Masuk kita tak payah nak beratur kan nak masuk lagi kan. Jadi kita ambil beg hand carry sekecil je lah yang tarik tu roda tu kita jalan masuk. Jadi memang special lah sebenarnya tempat. Biasalah kalau kadang-kadang kena tunggu lama tu sebab bukannya masalah tabung haji, kita pun ada pengurusan tabung haji dengan pihak kerajaan Saudi kan. Jadi mungkin time tu terlalu ramai dan sebagainya masa bas sampai ke apa, tapi benda tu
Betul tu bukan masalah tabung haji lah bagi saya. Jadi itu, tapi tabung haji memang pengurusannya memang sangat terbaik lah. Lepas tu lah itu baru-baru ni tabung haji dapat anugerah kan. Betul lah, baik tu. Diamond Award kan. Jadi saya nampak memang Diamond Award tu memang layak lah. Sebab saya tengok pengurusan macam Indonesia dan sebagainya memang diorang lagi teruk lah. Betul-betul. Syukur Alhamdulillah. Sebelum ni kita dah dapat Labaitum Award ni. Kita dapat 3 kali. Ni kali keempat lah. Tapi sebelum ni kategori yang lain-lain, kategori kecil. So ni yang paling main lah. ultimate lah. So alhamdulillah kita pun bukanlah mendabik dada, tapi kita bersyukur. So hasil kerja keras tabung haji apa semua ni untuk menguruskan semua Duyufur Rahman recognize lah. Walaupun kadang mungkin kat sana ada juga dengan komplain-komplain kan, tapi biasalah tak boleh nak lepas daripada komplain kan, daripada orang yang komplain tu. Tapi bagi saya keseluruhan memang terbaik lah. Alhamdulillah. Hajar pula rasa macam mana? Apa yang paling selalu pakai dekat sana lah perkhidmatan tabung haji ni? Pada saya macam maktab, hotel semua facilities memang lengkap. Dalam tu ada Dobi, ada yang jual SIM card, and then kalau kita nak makan pun dalam tu sendiri pun ada makanan Malaysia pula tu kan. So and then makanan tabung haji pun sangat sedap sebenarnya. Sedap. Sebab ramai macam mentaliti muassasah ni susah, teruk lah apalah semua kan, macam double standard dengan PJH. Tapi kami pun dilayan sebagai VVIP juga, macam abang saya cakap kan. And mungkin ramai yang ada that mentality kena tukar lah kot, sebab tabung haji dilayan jemaah muassasah ni memang sangat baik. Sangat-sangat baik. Pengurusan sistematik daripada kita sampailah kita balik ke Malaysia balik. Tabung haji memang sangat menjaga jemaah lah dekat. Kalau kat Mina tu biasalah, ramai tu memang tak boleh nak buat apa lah kan. Tidur sempit-sempit. Itu tapi biasa itu lah. alah bisa tegal biasa lah. Tapi itu normal lah bagi saya. Tak adalah sampai tahap kita berpanas ke apa, tak ada. Betul. So, okay. Kita nak tanya nanti, kita banyak nak tanya dekat Haji Nal lah, sebab tiba-tiba adik-beradik satu keluarga dapat surat tawaran. Ada pakai kabel ke macam mana ke ni? Tapi kejap lagi kita akan sambung selepas ni. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami podcast Tabung Haji ke Udara. Istimewa untuk pendeposit tabung haji. Tabung haji memperkenalkan TH Khairat. TH Khairat adalah pelan perlindungan takaful asas sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya kekal dan menyeluruh. Dengan langganan tahunan serendah RM28, anda akan dapat manfaat berjumlah RM12,000. TH Khairat bukan sahaja memberikan bantuan kewangan kepada yang tersayang, anda juga turut menikmati manfaat sekiranya anda memilih untuk berinfak. Tunggu apa lagi? Daftar TH Khairat sekarang di Tijari. Tahniah, kini anda dilindungi. TH Khairat, perlindungan untuk diri dan tersayang. Selamat kembali menonton podcast Tabung Haji ke Udara bersama dengan saya, Sobri Zainal, dan masih lagi kekal bersama dengan tetamu-tetamu kami, Haji Zul, Haji Azwan, Haji Hamizah bersama dengan kita. Tadi kita dah cerita tuan-tuan dan puan pasal pengalaman haji memang seronok lah tuan-tuan dan puan. Terutamanya dapat pergi waktu-waktu time usia-usia belia ni, boleh kira belia ke ni. So banyaklah rezeki yang dapat juga, kekuatan diberikan Allah SWT. Sekarang ni kita nak banyak bertanya dekat ayah dia lah. So Haji Zul, kita nak tanya tadi macam tadilah saya tanya tadi. Dandan lah, satu family dapat surat tawaran. Pakai kabel ke macam mana ke? So sebenarnya macam mana kisah dia? Sebenarnya Haji sendiri, Haji buka akaun tahun bila? Saya mula kerja tahun 1982. Okey. Jadi selepas kerja tu saya dah buka akaun terus lah. Akaun tabung haji. Dan setiap bulan saya masukkan untuk diri saya dan isteri RM50 sebulan. Untuk diri dan juga isteri sekali. RM50 sebulan. Masya-Allah. Jadi dalam simpanan tu dalam tahun saya kahwin 85. Jadi yang isteri punya daripada tahun 85 lah yang saya masukkan. Saya punya awal lagi lah 82 kan. Jadi dengan simpanan RM50 sebulan tu kami dapat mengumpul lebih kurang dalam pada tahun 1993 kami menunaikan haji. Dapat menunaikan haji melalui pakej 11,000
Padahal masa tu untuk menunaikan haji cuma perlukan dalam RM5,000 je. Betul. Tapi sebabkan simpanan yang RM50 sebulan tadi tu, sebulan RM50 setiap bulan. Setiap bulan potongan gaji. Buat potongan gaji, alhamdulillah. Jadi dengan tu dapatlah pergi haji juga waktu muda 1993. Umur saya 33 tahun, umur isteri 32 tahun. Alhamdulillah. Jadi dengan pengalaman pergi masa muda tu, saya pun menggalakkan anak-anak pergi masa muda kan. Sebab rasanya memang kita perlukan fizikal lah di sana kan. Fizikal yang kuat. Jadi dengan sebab tu saya pun nak menggalakkan anak-anak pergi. Jadi saya pun mula-mula tu saya fikirlah macam mana nak bagi dia orang pergi yang cepat kan. Masa tu kita tak ada lagi kota kan. Jadi saya pergi 1993, tahun pertama dia adakan kota. Saya beratur dekat tabung haji Jalan Tengku Meraman tu. Hari yang pertama dia buka nak pergi, saya orang yang ketiga mendaftar. Sebab takut tak dapat, sebab tahun tu mula kota kan. Dia open masa tu kan? Dia open. 93 tu, sebelum jam 3 tu nak pergi anytime je, tak ada kota. 93 tu dia start kota. Jadi saya dapat tahu ada kota, takut tak dapat pergi, terus pergi tempat tabung haji hari tu juga. Tak daftar. Takut terlepas yang masa tu RM20,000 je, dia tak sampai RM30,000, RM20 je kan. So daftar itu tahun 1993 lah. 93. Daftar tahun tu dapat pergi tahun tu. Ya. Dia tak payah daftar awal lah. Itu masa tu lah kan. Yeah. So bila start buka akaun untuk anak-anak sebenarnya? Okay. Bila anak saya yang pertama Azwan ni lahir kan. Jadi tahun 1986 dia lahir. Biasalah kan bila orang Melayu ni, bila anak lahir orang datang melawat, orang bagi duit kadang-kadang kan, orang bagi simpan kan. Jadi saya kumpul lah duit tu. Kumpul, dapatlah mungkinlah 100-200, saya tak ingat lah harga berapa kan. Jadi itu lah jadi yang permulaan dia pergi simpan di tabung haji. Untuk dia bukakan akaun dia dengan duit yang orang bagi itulah. Orang ziarah anak kan, tengok anak. So duit dapat tu memang masuk tabung haji? Masuk tabung haji. Tak masuk tabung lain, bank lain ke apa tak? Tabung haji. Masya Allah. So maksudnya buka akaun daripada lahir? Daripada lahir lah. Lahir. Lepas tu saya pun fikir balik, dah masuk dah yang first tu, takkan yang tinggal yang tu je kan. Yang saya dah potong dengan isteri. Jadi saya fikir nak potong juga untuk dia orang. Habis nak potong banyak mana, gaji pun tak banyak kan. So fikir-fikir balik, saya buat calculation lah. Orang kata kalau kita tak merancang ni, kena juga rancangan. Tapi yang menentukan Allah lah kan. Tapi saya daripada awal tu, saya kirakan. Kalau saya bubuh RM20 sebulan untuk dia, saya kirakan bila umur dia dah 17-18 tahun, ada RM10,000. Saya calculate dah lah. Dengan buatkan unjuran dividen tabung haji sekian-sekian masa tu lah kan. Masa tu quite high lah, 5-8%. Jadi saya buat unjuran tu, dapat lebih kurang RM10,000 bila umur dia lepas SPM. Masa tu saya tak fikir sangat haji. Saya kata kalau dia nak pakai dulu untuk benda lain boleh lah kan. Sebab saya fikirkan kalau saya dah simpankan untuk dia orang RM10,000, kalau dia nak masuk universiti pun dia boleh pakai. Betul. Jadi simpanan di tabung haji ni tak semestinya untuk kita nak pergi haji. Untuk benda-benda lain yang ni pun kita boleh simpan. Sebab yang saya fikir pilih tabung haji ni, satu dia patuh syariah lah. Masa tu memang tak ada lagi lah. Bank Islam pun tak ada lagi. Yang patuh syariah cuma tabung haji je. Yang keduanya zakat dah dibayar. Jadi saya tak payah fikir-fikir lah. Kan zakat dia dah bayar kan. Yang ketiganya berkat lah bagi saya memang untuk keberkatan lah. Betul. Berkat tabung haji kan. Sebab mau tidak mau apa yang kita simpan tu ada juga digunakan untuk pengurusan haji kan. Betul. Jadi dengan itu insya-Allah dapatlah pahala daripada penyimpan ni kan. Sebab tu saya simpan kat tabung haji tu. Insya-Allah tu pembangunan ummah lah. Ya, pembangunan ummah. Lepas tu bila dah saya masukkan 20 tu, saya kata kalau dia umur 17 tahun, kalau ada RM10,000, kalau nak masuk universiti pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebelum dapat beasiswa, first semester boleh pakai duit tu. Katalah dia belajar tak pandai katakan. Nak buat bisnes lah, buat gerai burger ke apa kan. Ada RM10,000 dah modal. Kan. Yang ketiganya, katalah dia bercinta daripada sekolah, tiba-tiba nak kahwin keluar sekolah. Ada jugalah duit nak buat kenduri RM10,000 kan. Jadi itulah saya punya perancangan masa tu. Jadi lepas pada tu saya kata kalau dia tak pakai, memang dia boleh simpan untuk mungkin pergi haji lah. Kan. So itu yang terjadinya. Bila dia orang ni semua, alhamdulillah, bila sampai lepas SPM,
dia orang tak gunakan duit tu sebab semua masuk universiti dan dapat beasiswa, dapat pinjaman apa semua tu kan. Dan kebetulan masa tu saya rezeki lebih, mana tak memerlukan simpanan tu lah untuk dia orang pergi. So simpanan tu saya hand over lah kat dia orang dan dia orang sambung lah. Oh, jadi anak-anak pula sambung lah, menyimpan juga konsisten. Konsisten. Tapi yang setiap anak ni memang lahir je memang tu Haji Lahir buka je, account. So daftar haji tahun bila semua ni? Okey. Dalam tahun 2009 Allah bagi kami rezeki lebih sikit. Saya pun terkejut juga tahun tu saya dapat rezeki yang banyak dan membolehkan saya membawa seluruh keluarga saya pergi umrah. Jadi umrah masa tu pun tak mahal lagi masa 2009. Baru dalam 5,000 macam tu kan. So saya bawa 6 orang anak, saya, isteri dan ibu saya 9 orang, kami pergi Mekah buat umrah pertama kali. Jadi masa pertama kali tu pergi, saya mula-mula saya rasa risau juga. Budak-budak ni, dia orang pergi umrah ni okey ke tak kan? Dia orang ingat kalau nak pergi duduk hotel, nak mandi pool je apa kan, jenis holiday yang macam tu kan. Tapi sekali ni kita bawa pergi ke Mekah kan. Lepas tu dengan panasnya, dengan apa ke. Masa tu kecil-kecil lagi lah. Dia yang kecil sekali, yang paling bongsu 9 tahun. 9 tahun. Sekarang dia pun pergi baru ni 23 tahun dah kan, 24 tahun dah. So bila pergi tu, saya pun bila dia orang balik, dia cakap, abah, dia balik daripada Malaysia, dia ni dah kata, abah, anak-anak saya sebab inilah percutian yang paling best sekali, dia kata. Maknanya dia sonok di Mekah tu. Jadi itu yang saya pun bila dengar macam tu, oi, maknanya dia orang nak ni kan, benda ni kan. Jadi saya pun balik, saya terus daftar semua orang untuk pergi haji. Sebab nampak dia nak pergi tu kan. Tak adalah dia balik cakap apa, tak best lah, panas lah, apalah apa kan, makan tak sedap apa, tak ada. Semua pergi cakap seronok. Seronok ke pergi Mekah tu. Perjalanan tu semua dia seronok kan. Jadi dengan sebab tu saya balik, saya pun pergi daftar diri saya dan anak-anak sekali dengan harapan nak pergi sekali lah semua tu. So itulah yang mendorong lah rasanya keinginan nak daftarkan anak-anak pergi haji. 2009. InsyaAllah. Lepas tu dia orang ni dah masing-masing dah umur 18, lepas tu akaun pun dah tukar ke akaun dewasa. So masing-masing kena sendiri punya akaun kan. Lepas tu sambung pula menyimpan juga. So macam Haji Azwan dah pegang akaun sendiri, ayah dah tak masukkan duit dah. So simpan, masih kekal simpan juga setiap bulan. Ada buat penyimpanan lah. Dan ada juga menggunakan juga kan, masa tu nak kahwin kan. Yalah. Mesti ada. Tapi top up balik. Tapi top up sikit lah. Cumanya apa, bapak saya lah banyak sebenarnya yang banyak yang bantu untuk saya untuk menyimpan lah. Sebab dulu kalau salah satunya duit simpanan bulan-bulan, kalau time hari raya kan dapat duit raya kan. Jadi bapak saya dia akan masukkan sebulan kita boleh ambil sikit dan untuk belanja dan lain semua masuk tabung haji. Duit raya. Duit raya tu masuk tabung haji. Duit raya dapat banyak budak-budak kan. Ratus juga dapat kan. Masuk setiap tahun macam tu. Dan saya amalkan apply juga pada anak saya lah. Duit raya masuk. Betul masuk tabung haji. Oh, Hajah pula macam mana? Kenapa pilih menyimpan di tabung haji tak bukan dekat bank-bank lain lah kiranya? Macam ayah saya cakap lah, dah zakat tu dah settle kan. Lepas tu dia patuh syariah. Dan saya pun teruskan untuk anak-anak saya jugalah. Lahir tu saya ingat lagi masa tu saya lepas pantang saya terus buka akaun tabung haji untuk anak-anak. Lepas tu masa 2009 tu pun saya baru sahaja kerja. First year saya kerja, and then saya sambung lah menyimpan tiap-tiap bulan tu. Tiap-tiap bulan masa potongan gaji, saya terus buat potongan gaji dekat HR lah masa tu. So tak payah nak fikir lah tiap-tiap bulan tu kan, macam dah terus deduct daripada gaji lah. Kalau boleh saya tanya lah, berapa buat potongan gaji sebulan? Saya buat tak banyak lah, 50, RM100 untuk diri saya. 100 sebulan. Untuk anak-anak RM50 seorang. Anak berapa orang sekarang? Dua orang je. So seorang RM50. So memang konsisten lah sebab buat potongan gaji. Potongan gaji. So macam memang tak miss lah, memang every month. Dah side tepi lah siap-siap kan. Macam saya fikir untuk anak-anak ni macam apa untuk saya juga.
untuk pelajaran diorang nanti kan, nak masuk universiti, simpan untuk itulah. And then kalau ada rezeki lebih, kita masukkan juga ekstra dekat tabung haji anak-anak. And then duit raya tiap-tiap tahun, sama je, duit raya pun memang tiap-tiap tahun masukkan juga. Nak tanya jugalah dekat orang-orang muda ni Haji kan. Ramai yang sekarang ni susah nak menyimpan orang ni. Terasa ke tak terasa potong 100 bulan tu? So far Alhamdulillah lah, tak terasa. Cukup lah rezeki tu Allah bagi. Cukup lah, tak adalah singkit sangat setiap bulan tu. Tapi rasanya sebab ada keberkatan. InsyaAllah ada keberkatan dalam setiap apa yang kita kerja kan ibadah. So apa yang kita sumbangkan untuk simpanan tu pun insya-Allah dapat keberkatan. That's why saya rasa saya tak adalah rasa tak cukup setiap bulan tu. Betul. Alhamdulillah. Setiap pagi ada minum kopi mahal ke tak? Setiap pagi. Ada juga. Ada juga minum kopi mahal. Tapi masih mampu. Itu pentingnya macam yang ayah cakap tadi. Dia rancang. Dia dah rancang berapa kena simpan, berapa tahun lagi ada berapa. So portion yang untuk kita belanja tu tak ada masalah untuk kita belanja. Itu uniknya tabung haji. Tabung haji dia tak seperti mana institusi pelaburan yang lain. Yang paksa tak boleh masuk dan tak boleh dikeluarkan. Kalau kita tengok balik, saya cerita sejarah sikitlah. Sejarah tabung haji ni seperti mana dulu-dulu yang diasaskan oleh Profesor almarhum Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz. Dia sebenarnya memang nak bantu orang kita. Dia nak bantu orang kita sebab orang kita dulu-dulu pergi haji ni bergolok bergadai. Dia orang jual tanah, jual ternakan, jual lembu, jual kambing untuk pergi haji. Pergilah haji, naik kapal apa semua berbulan-bulan, balik muflis. Tanah semua, harta semua dah tergadai. So itu yang almarhum Prof ni dia buatkan macam mana nak bantulah orang Melayu kita menyimpan. So itu yang dibuatkan tabung haji ni supaya orang menyimpan sikit-sikit. Biar simpan sikit-sikit tak apa. Berapa yang mampu lah. Tapi kalau boleh jangan keluarkan lah. Kan? Biar dia terus berkumpul. Lepas tu itu yang kita bagi. Orang kata dividen tu lah kan. Kita panggil keuntungan, agihan keuntungan. So agihan keuntungan ni pun memang kita bagi untuk kembangkan dia punya simpanan haji. Katalah orang tu tak cukup kan. Tapi daripada kita bagi tiap tahun agihan keuntungan tu, insyaAllah sikit-sikit tu, bila tiba giliran dia, InsyaAllah cukup. So itulah cerita sedikit lah visi tabung haji daripada Profesor Ungku Abdul Aziz ni lah. So ini kisah-kisah inspirasi macam haji ni, ini yang kita nak jadikan contoh kepada penonton-penonton kita masyarakat kat luar sana tu. Saya nak kongsi satu lagi, Sobri kan. Arwah ayah saya, dia masa dulu dia kerja cikgu lah. Tapi gaji masa tu tak banyak lah kan. Mungkinlah 1,000 juta, anak 7 kan. So dia kata dia nak pergi haji tapi tak cukup duit kan. Dia cakap dengan mak saya, kita mulalah menabung RM10 sebulan. Kan, dia start masa tu, tak tahulah Sobri tak pergi masa saya tu dulu, dia cuma ada simpanan pejabat pos. RM10, dia bobol RM10. Jadi bila cukup 100 ke, dia keluarkan daripada pejabat pos tu, dia pergi boboh kat tabung haji. Sebab tabung haji masa tu tak banyak lagi, bandar besar aja ada kan. Lepas tu bila sampai satu masa tabung haji buat potongan gaji, baru dia buat potongan gaji. Berapa dia potong sebulan? RM10 je. RM10 je. Dia buat penabung RM10 tu daripada masa tu saya dah besar dah lah, bukan besar lah, dalam 7 tahun macam tu kan. Masa tu umur dia dalam 30-an lah. 53 baru dia dapat pergi dengan duit RM10 sebulan tu. Bayangkan. Dapat pergi. Masya-Allah. Dapat pergi RM10 je. RM10 je. Itu nak ceritanya. Itu nak ceritanya. Kopi hajah lagi mahal. Itu dulu 10 kan. 10 dulu mana dia haji cuma RM55,000 kan. Untuk RM10. Sekarang haji RM25,000 tambahlah RM50 kan. Okey je. Cepat je. Tapi itu yang kita nak, mungkinlah kita nak bagi kesedaran kat orang muda lah. Orang muda sekarang ni dia kalau dia nak spend macam mana? Adalah setengah orang yang minum kopi mahal macam lagi kan. Dia tak terasa. Kopi boleh? Kopi boleh. Main pickleball pula tiap minggu. Boleh pula. RM50 tu. Tapi kita nak minta menyimpan macam rasa berat Tapi itu pun selalulah, itu yang kita cubalah, kita cuba nak bagi kesedaran kat orang ramai.
dia sebenarnya kalau kita simpan sikit-sikit semampunya lah. Semampunya insya-Allah dia tak terasa. Sebab haji ni pun bila kita cakap pasal haji memanglah kita ada giliran. Dan kita rasa giliran tu dipanggil oleh tabung haji. Tapi sebenarnya giliran tu Allah yang tentukan. Ya, Allah panggil kan. So Allah nampak usaha kita menyimpan setiap bulan tu insya-Allah lah. Akan ada juga. Sebab saya pun ada cerita juga. Kita ada dengar cerita daripada pendeposit kita, hanya jual sayur kangkung sahaja. Dapat pergi haji. Dapat pergi haji. Dia jual sayur kangkung dekat kampung. Tapi dia menyimpan macam Haji katalah RM10, RM20. Berapa yang dia dapat hari tu, dia portionkan, potong sikit-sikit, dia masukkan, dapat pergi haji. Lepas tu saya dengar pula ada satu ceramah lah saya dengar kan. Kalau kita dah mampu tak pergi haji, kan kita mungkin mati dalam Majusi atau Nasrani kan. Hadis yang cakap macam tu kan. Jadi ustaz tu kata kalau kita nak mati dalam Muslim, kita kena ada niat untuk pergi haji. Betul. Dan niat tu kena disertakan dengan usaha. Ya. Dan usaha dia menabung lah. Bila kita start menabung, walaupun RM5 ke RM10 ke, kita dah ada niat nak pergi haji. Jadi kalau kita tak sampai pergi haji pun, kalau kita meninggal dunia, insya-Allah Allah dah terima kita sebagai orang yang dah menunaikan haji. Betul. Itulah yang saya dapat daripada ustaz tu lah. Sebab itulah saya anak-anak ni saya cakap cucu-cucu pergi daftar siap-siap. Semua dah daftar cucu ni kan untuk pergi haji. Mungkin kita nak kongsi sikit lah Haji, macam mana Haji sebenarnya didik anak-anak ni untuk menyimpan. Macam mana bagi anak-anak ni ada kesedaran menyimpan masa dia orang kecil? Macam Azwan kata tadi lah, yang orang dapat duit raya semua kan. Biasa start dengan situ lah, yang dia menyimpan dapat duit raya banyak. Dia cakap dia nak buat apa? Dia orang nak beli mainan apa, okey lah ambil sikit pergi beli mainan ke apa kan. Yang lebih tu simpan. Nanti bila-bila boleh beli mainan lagi kan. Macam tu lah. So nak bagi dia orang mula menyimpan tu. Tu dia orang simpan. Tapi bila simpan tabung haji, biasanya dia dah lupa dah kan. Budak-budak kan. Budak-budak dah simpan tabung haji dia lupa dah. Datang tahun raya tahun baru pula, baru dia teringat balik kan. Mana duit tahun lepas? Ni duit baru dah ada kan. So cara tu lah dia menyimpan, dia orang simpan. Ada spesifik tak? Dia macam okey, duit gaji ni okey kita simpan sekian-sekian persen masuk tabung. Sekian persen. Tak, saya bagi kebebasan kat dia orang kata. Tapi sama-sama dia akan berlawan kan. Kan. Jadi makna dia kalau dia nak pakai semua, nanti orang cakap kakak dapat simpan banyak, dia simpan sikit kan. Jadi dia akan ambil apa yang dia perlu sajalah. Kebiasaan macam tu lah. Sama-sama dia akan tak naklah dia simpan sikit kan. Kakak simpan banyak, abang simpan banyak, dia pun nak simpan juga kan. Tapi cara ni memang betul je. Sebab kita tak nak anak-anak tu terasa sangat lah kan. So dalam masa yang sama kita bagi kelonggaran lah kepada anak-anak ni boleh je untuk belanja, untuk live life So tapi ada juga yang untuk masa depan ada juga. So, kadang-kadang kita sajalah kan. Macam kita saja acah dia kan. Kau punya sikit simpan. Ini akaknya banyak lagi simpan ni. Semua bagi kat Abah kan. Semua Abah bagi. Abah apa tulis kat situ. Abah nak pergi buat tabung haji besok kan. So dia tengok. Akak ni sikit nak tambah lagi lah balik lah. Dia macam tu lah. Kompetitif jadi sajalah kita provoke dia kan. Tak nak kalah kan. Saja macam tu lah cara dia. Jadi dia orang nak menyimpan. Budak-budak kan. Jadi dia nak ambil juga. Tapi dia dah fikir dah. Yang tu simpan nak lawan kan. Betul. So dengan cara tu lah yang dia orang mula seronok nak menyimpan tu. Jadi setiap kali raya, itulah. Rajinlah dia pergi ambil duit raya. Nak menyimpan. Lah saya nak tanyalah Haji Azwan. Dia mungkin menyimpan konsisten setiap bulan. Tapi mungkin ada bulan-bulan yang terlepas. Apa cabarannya lah nak menyimpan setiap bulan ni. Dan cabaran tu macam mana Haji atasi untuk menyimpan setiap bulan ni? Maksudnya kalau nak menyimpan ni kita kena pertama sekali kena buat macam autodidak tu. Supaya kadang memang kalau kita tak buat autodidak kadang lupa lah. Autodidaction kan. Saya ada buat autodidaction untuk anak-anak saya. So kalau kita buat autodidaction tu jadi tak nampak macam tiba-tiba je kena tolak RM10. Tapi sebenarnya kita tak nak tolak tu tapi dah terpaksa tolak. Terpaksa. Faham macam tu kan. Betul. Kalau kita buat benda tu, tak buatkan sistem tu, kita nanti tergunalah duit tu. Tapi kalau contoh ada masa kita perlukan, pertama sekali kita kena cari juga duit lain lah dulu untuk guna lah apa yang ada kan. Kalau terdesak contoh
anak nak masuk sekolah ke apa, barulah kita tarik sikit-sikit. Tapi kita cuba untuk ganti balik. Tambahkan sikit nilai untuk anak tu, anak-anak saya tu, tambah sikit, kata RM10, RM20, tambah ke RM30 sebulan. Ada rezeki lebih Ada macam tu. Tapi yang penting letak. Yang penting auto saya fikir memang auto deduction tu memang sangat berkesan lah. Kalau kita tak buat auto tu, betul. Memang kita terlupa lah, memang kita manusia kan. Setiap bulan nak apa? Nak simpan tu, nak pergi simpan satu-satu, nak hantar lah, nak transfer memang tak lah. Betul juga. Dia yang penting tu ada kesedaran, caranya ada, macam-macam cara ada. Nak masuk sendiri boleh, nak potong gaji boleh, auto deduct boleh, auto debit boleh. So yang pentingnya kita kena ada niat jugalah. Nak pergi haji tu insya-Allah lah, Allah permudahkan, tak terasa lah nak potong berapa sangat lah kan, insya-Allah tak terasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada sikit lagi kita nak bincangkan selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami podcast Tabung Haji ke Udara. Cuk. Siapa dekat sini ada akaun tabung haji? Nak tanya ni, anda semua dah kemas kini belum? Belum? Sekiranya anda telah berpindah dan anda telah menukar alamat tetap, alamat surat menyurat, status perkahwinan, nombor telefon, alamat email dan status pekerjaan, anda juga adalah perlu untuk mengemaskini akaun tabung haji anda. Mesti anda nak tanya kan, kenapa kena kemaskini? Yelah, kalau ada apa-apa perubahan maklumat peribadi, macam mana tabung haji nak hantar maklumat dekat kita kan? Jangan lupa untuk kemaskini akaun anda. Tuan-tuan dan puan, kembali menonton podcast Tabung Haji ke Udara. Simpan gaji, naik haji. So itu yang kita bincangkan pada hari ini lah. So bersama dengan kami tadi, kita dah bincangkan bagai-bagai lah. Yang pertama tadi pasal pengalaman haji. Yang kedua tadi mengenai kaedah-kaedah ataupun orang kata kongsi tips lah, cara-cara untuk menyimpan dan pentingnya untuk menyimpan awal dan mendaftar awal, insya-Allah dapat pergi haji awal, insya-Allah. Jadi so kita dah sampailah ke segmen terakhir dah pun. Jadi untuk yang terakhir ni lah Haji, saya nak tanya yang paling muda lah. Mungkin paling muda ni kita nak tanya tips lah. Tips. Saya difahamkan Hajah daripada finance, bekerja di bahagian finance. So mungkin sebab itulah sangat pandai menguruskan kewangan. Bukan saja pandai menguruskan rumah tangga, tapi pandai menguruskan kewangan. So mungkin ada tips yang boleh nak dikongsikan kepada penonton-penonton kita di luar sana. Pertamanya, macam mana nak konsisten menabung setiap bulan. Dan yang lain tu kira macam mana nak jadikan simpanan tu sebagai lifestyle. Mungkin Najah boleh share sikit ke? Okay, tips saya sebenarnya better kita ada setiap bulan tu memang kita ada banyak komitmen sebenarnya, kan? Nak bayar rumah, nak bayar apa kereta apa semua, tapi cuba disiplinkan diri untuk portionkan sikit untuk simpanan. Macam saya, memang saya letak RM50 je dekat dalam tabung haji. Setiap bulan daripada start saya kerja sampai sekarang. Tapi kadang-kadang tu kalau ada rezeki lebih, kita boleh portionkan juga untuk simpan. Tentunya dapat ada rezeki-rezeki lebih lah kan. So disiplinkan buat tu tiap-tiap bulan. Jangan miss. Kalau ada boleh buat autodidak tu, set daripada sekarang lah buat autodidak tu. And then sebab kita tak tahu apa yang akan jadi di masa depan, kalau kita nak betul-betul nak gunakan untuk anak-anak, kalau kita nak especially kalau kita nak pergi haji. Betul. So at least kita dah ada simpanan cukup untuk kita pergi haji lah, untuk menunaikan rukun Islam kelima. So itu sangat penting lah sebenarnya menyimpan tu. Ada spesifik ke pesan-pesan yang ditentukan? Berapa untuk komitmen, berapa untuk... Saya tak adalah kira persen-persen tu, tapi just kalau kita nak maintainkan every month amount yang sama pun okay.
Contohnya macam saya boleh share saya RM50 sebulan. Tapi kalau macam kita nak varietykan the amount pun okey juga. Ikut kemampuan kita pada bulan tu. Takut macam bulan tu kita terlalu kita banyak nak pakai duit untuk ke mana-mana, so kita kurangkan sikit simpanan kan. Tapi better buat autodidak lah, so that kita macam dalam akaun tu dah terus tolak. So macam tak payahlah ambil, kita tutup mata, tak payah ambil dulu. So kalau bila kita perlukan nak pakai, baru kita ambil. Tak perlu kita ambil selalulah dalam tabung haji tu. Kita maintain tabung haji tu sebagai simpanan. Jadikan simpanan tu sebagai satu keperluan. Yes. Sebab bila kita pun banyak berbelanja benda lain, why not kita boleh menyimpan. Sebab dia macam ni lah Haji. Kalau kopi mahal, berharga RM15 satu. Boleh. Kalau seminggu dah berapa? Dalam ratus lah kan. Tak buat kalkulator pula. Ratus kan. Cuba bayangkan kalau disalurkan. Tapi kita tak nak lah perbandingan begitu. Mungkin kopi tu keperluan masa setengah orang. Untuk menyegarkan. Tapi yang penting ada portion untuk menyimpan. Betul. So itu juga yang saya nak tanya dekat Haji Azwan. Mungkin pesanan untuk orang muda lah. Orang muda sebagai ikon orang muda. Ikon orang muda. So mungkin dekat luar sana, kalau kita tengok lah sekarang ni, anak muda ni menyimpan ni bukan keperluan. Dia orang rasa lifestyle ni adalah yang tu lah, cafe hopping, minum di cafe berbeza-beza, lifestyle dan sebagainya. Dan ada juga yang tak ada kesedaran pun nak menyimpan. Dia orang lebih suka pergi luar negara, bercuti, apa semua. Tapi untuk itu boleh pula kan. So mungkin ada pesanan daripada Haji kepada anak muda di luar sana, jadikan simpanan ini satu keperluan dan bezakan dengan kehendak gitu. Macam mana rasanya? Satunya, anak muda sekarang ni terpengaruh dengan social media. Jadi bila terpengaruh dengan social media ni, jadi dia nak ikut lifestyle orang lain yang mana luar kemampuan dia. Jadi bagi saya, kita ukur baju kita sendirilah, ukur dengan kita punya income kita, dan macam mana kita nak sesuaikan dengan kita punya lifestyle. So jangan ikut lifestyle orang lah pertama. Soalan saya punya ni nasihat, jangan ikut lifestyle orang. Jadi bila kita ikut dengan sesuaikan dengan lifestyle kita, jadi kita buat satu nak kopi ke apa tu, kita boleh buat tapi sebulan sekali ke seminggu sekali ke boleh lah. Cumanya kita kadang-kadang kopi ada yang RM15, ada yang RM10, ada yang RM5. Ada yang kita pilihlah harga yang ikut kemampuan kita pula. Jadi apa-apa yang perbelanjaan kita ikut kemampuan, insya-Allah kita ada duit untuk menyimpan lah. Untuk menyimpan, at least kita awal-awal sekali bila kita ada duit gaji dan sebagainya, memang kita nak bayar komitmen kadang yuran sekolah anak, bayar sewa dan sebagainya, tapi kita ada juga portion walaupun tak banyak, tapi kita ada pasang niat untuk portion untuk simpan simpan sedikit. Kita tak matlamat lah. Kata ada matlamat, kadang ada nak simpan sebab untuk travel, ada simpan untuk kerja kat haji dan sebagainya. Kalau kita betul-betul niat kita nak kerja kat haji, jadi kita memang fokus untuk simpan tu untuk kerja kat haji lah. Jangan sampai kita kalau termiss pun kita cuba ganti. Termiss untuk simpan bulan ni, bulan depan kita gantilah sikit. Kita macam berhutang pada simpanan tu lah. Kadang ada juga dalam, saya tak tahulah tabung haji ada sistem, tapi ada juga contoh dalam institusi bank lain, dia ada buat satu sistem yang kita boleh buat matlamat goal. Goal tu mana kita letak kata travel goal. Kita nak buat satu goal tu, kita tarik sebulan berapa, nanti dia akan simpan dalam satu tabung yang khas lain. Pun boleh juga buat simpanan macam tu. Betul. Jadi dia tarik sama-sama dalam tu, dia punya tu katakanlah kita bayar kopi harga RM10.7 atau RM11.7, dia akan genapkan RM11, 30% tu akan masuk dalam goal tu. Tapi saya tak betul, ada institusi bank lain yang buat macam tu lah. Tapi lebih kurang macam tu lah. Simpanan tu kita kena jadikan habit. Habit kita untuk simpan lah. Tapi sebab tapi dalam masa sama, dengan bantuan teknologi sekarang sebenarnya lagi mudah untuk simpan. Betul. Sebab teknologi macam-macam, kita tu saya cakap goal
Institusi bank kadang ada buat benda tu. Dia ada buat pecahan-pecahan dalam kita punya apps tu kan. Jadi tabung haji pun boleh ikut sekali lah kalau online kan. Online kan ada pecahan. Dulu sama-sama Haji Zul dulu kena beratur orang tak. Ada kan ni sama kan ni ada atur deduction tengok online kan. Ya. Dia ada pro and con. Kalau dulu zaman dulu simpan nak keluarkan pun susah. Kan ni nak keluarkan senang. Jadi salah satu risiko tabung haji orang mudah nak keluarkan duit tu. Dia kena iman kena kuat. Kena kuat sikit. Jadi tabung haji masa tabung haji nak keluarkan kena betul-betul terdesak betul baru keluar. Betul. Dia kena teguhkan iman juga tu. So yang penting saya sangat berminat tadi fokus tu. So tetapkan goal dulu. Berapa kita nak ada, capai matlamat tu kita dah boleh strategize lah kiranya kan. Berapa kena ada untuk capai that goal tu. Kalau dah buat haji ni kita dah lapang kan. Bila dah lapang, dah goal tu dah tercapai, kita buat ada goal lain pula. Simpan. Tapi sekarang ni masih menyimpan lagi ke? Masih ada buat simpanan ada tabung haji? Ada lah. Masih ada. Ajah masih buat potongan lagi? Ada masih. Saya buat untuk anak-anak. Saya fokus untuk anak-anak. Betul. Walaupun dah pergi haji tapi masih menyimpan lagi. Sebab dia ada banyak perks lah juga kan tabung haji. Macam yang tadi Haji cakap lah, kita patuh syariah. Setiap sen kita dijamin oleh kerajaan. Jadi takkan hilang insya-Allah. So itu antara kebaikan-kebaikan lah. Itu orang muda punya pandangan je. Kita nak tanya daripada sudut ibu ayah inilah. So saya mendengar cerita Haji daripada yang tadi, saya cukup tertarik betul lah. Macam mana Haji strategisekan untuk anak ni dalam masa dia habis SPM dia akan ada sekian-sekian jumlah. So sangat terancang. Perancangan awal dan dibuat perancangan awal. So mungkin Haji ada pesanan sikit dekat ibu ayah di luar sana, terutamanya ni lah ibu ayah yang umur-umur macam kita orang ni lah, Gen Z ni kan, untuk anak-anak ni. Okay, ada pepatah Inggeris kata if you plan to fail you are planning if you fail to plan you are planning to fail. So sebagai ibu bapa kita kena plan untuk anak-anak kita lah. Walaupun kita plan, ultimately Allah yang menentukan. Tapi kita sebagai bapa kena ada perancangan. So salah satu perancangan dia ialah kita tak kena menyimpan untuk anak-anak. Betul. Dan simpanan anak-anak tu kita kena letakkan di tempat yang betul. Sebab kalau kita letakkan di contohnya bank-bank konvensional kan, kita melibatkan anak-anak tu dengan riba kan. So kalau kita nak duit tu berkat, simpanan tu berkat, kita simpan di tabung haji. Jadi anak-anak tu akan dapat hasil-hasil yang berkat. Jadi perancangan tu kenalah dimulakan daripada dimula lahir. Barulah kita akan dapat hasil dia masa yang kita perlukan. Kan? Dan untuk pergi haji ni, simpanan tu kalaupun dia tak pergi haji, kita membantu orang lain pergi haji. Kan? Sebab apa? Dengan simpanan kita tu diambil sebagai kos pengurusan lah apa semua kan, adalah digunakan untuk, jadi dengan keberkatan tu insya-Allah anak-anak kita akan menjadi orang lah. Itu saya punya inilah, saya yakin dengan Allah bila kita buat sesuatu tu melalui apa yang disuruh dia, melalui jalan yang betul. Jadi dia akan bagi keberkatan. Jadi sebab tu saya nak merayulah dan menasihati semua ibu bapa, terutama yang muda-muda macam anak-anak saya ni, supaya kita plan untuk anak-anak kita, buat simpanan sikit, buat cara sikit, banyak buat cara banyak kan. Tak boleh sikit, tak boleh banyak, jangan tak buat langsung. Itu je saya. Masya Allah, Alhamdulillah. So ini sebenarnya kalau kira itu tanggungjawab ibu ayah juga sebenarnya untuk merancang masa depan anak-anak. So Haji Zul memberikan kita satu cerminan contoh ibu ayah yang sangat bertanggungjawab untuk kesemua anak-anaknya, membuat satu perancangan awal dan Alhamdulillah hasilnya hari ini. Anak-anak jadi orang semuanya. Dan dapat pergi haji pula. Allah bagi semua dapat pergi serentak kan. Semua dapat pergi serentak. Semua berjaya pula tu. Alhamdulillah. Barakahnya. Barakah daripada simpanan tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Alhamdulillah. So kita borak panjang juga. Ada banyak isi juga yang kita dah borakkan tadi. Diharapkan tuan-puan dapatlah mengambil manfaat dari apa yang kita kongsikan, kita borakkan pada hari ini secara santai saja. InsyaAllah mudah-mudahan memberi kebaikan
meningkatkan kesedaran tuan-tuan dan puan betapa pentingnya perancangan kewangan ini. Mungkin insya-Allah selepas ni kita akan panggil pula pakar perancangan kewangan untuk berkongsi pada tuan-tuan dan puan mungkin tips yang lebih mendalam lagi bagaimana kita dapat membuat simpanan yang lebih sistematik dan terurus insya-Allah. Jadi terima kasih kepada semua para penonton podcast Tabung Haji ke Udara yang menonton kami pada hari ini. Terus kekal bersama dengan social media Lembaga Tabung Haji untuk mendapatkan informasi-informasi terkini yang pastinya yang tepat dan sahih hanya daripada saluran rasmi social media Tabung Haji. Terus kekal dengan episod kami yang akan datang, podcast Tabung Haji ke Udara. Saya Sobri Zainal mengundurkan diri terlebih dahulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.